kacau lah. Aku nak buat kerja ni. Kita punya laksa nama apa? Kita ada dua jenis laksa iaitu laksa sarang burung dan juga laksa jantan. Kenapa laksa jantan? Sebab dapat telur rebus 2 biji. Okay guys, aku nak bawa korang hari ni pergi Fantasia Food Fest dekat Nagoya Textile Segamat 5-9 Ogos ni. Dengan cerita ada 65 vendor yang ada. So jom kita tengok vendor-vendor apa yang ada dekat dalam ni. RM20 je tau. Akak jual apa ni? Coklat Mois, Banjir. Booth roti awan yang korang tunggu-tunggu tu pun ada kali ni dekat Segamat. Wow, Mr. Yogurt ada guys. Padu ni guys. Wow, mantap bang. Sultan Shawarma pun datang sini bang Lemak. Ni apa ni bang? Daging bang. Daging yang ni? Ayam. Loceng Thai pun ada guys. The original tanghulu pun ada guys. Inilah cabaang bang. Oh, ni cabaang Okay. dalam dia air cincau, lepas tu letak apa? Letak ni cincang hak nyai. Okey. Hak nyai kita letak. Besar-besar cincau dia Banyak kita letak bagi banyak gila. Lama. Wow, jiwa kentang pun ada bang. Kali ni jiwa kentang bawa berapa flavor bang? Kita bawa banyak flavor sini. Ada yang manis, ada yang pedas dan juga ada yang manis-manis. Ada berapa ni? Ada 11 bang Ya, ada 11. Ayam gunting alias fried chicken pun ada guys. Okay guys, so siapa lagi yang belum dapatkan fresh avocado? Kau tahu tak, kita bawakan jus avocado yang pekat-pekat likat-likat untuk orang ni. Ini original daripada buah Ya, ni original daripada buah tau. Lamisu yang viral tu pun ada guys. Jangan lupa datang booth beli kuih, ground tak gerun. Ni dia guys, booth Shoaib dengan Sepah pun ada guys. Bubble bee, ayam penyet, korang kena try Sweet by baby pun ada guys. Specialnya dekat Oben Tteokbokki ni, kita ada tempura. Yang ni chicken roll, yang ni udang tofu brown, yang ni udang tempura, dan juga biasa kita adalah kimbap tuna cheese. Ni Popiah Big Mac pun ada guys kat sini Okey guys, ni booth Kaisara Cookies pun ada guys. Macam-macam cookie menarik ni guys. Orang Segamat, korang wajib datang Wow, samosa legend pun ada guys. Akak jual samosa apa ni kak? Ni samosa kulit canai, kulit sayang, kulit daging boleh campur. Kepada yang peminat-peminat KCO tu pun ada dekat sini Bang, abang jual apa ni bang? Ia rotok, roti daging. Hotdog dalam dia ada inti daging Ada daging cheese. Yang ni daging cheese. Okey, datang ni goreng berapa saat ni bang? Goreng dalam 2 minit je tu. 2 minit. Okey, booth permainan untuk kanak-kanak pun ada. So kalau korang bawa budak-budak pun boleh datang dekat sini Orang-orang Segamat jangan lupa untuk datang ke Fantasia Food Fest pada 5 hingga 9 Ogos pada pukul 11 pagi hingga 12 pagi. So, jangan lupa korang untuk datang ke Nagoya Segamat. Gerun tak gerun?